saya Haikal Ashraf bin Hisham. Student ID saya 2024259858. Nama saya Muhammad Arif Afif bin Muhammad Daha. Nombor pelajar saya 2024430106. Assalamualaikum. Nama saya Adam Iskandar bin Muhammad Khairil dan student ID saya ialah 2024205268. Assalamualaikum. Nama saya ialah Muhammad Amir Irfan bin Joshua. Student ID saya ialah 2024213498. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Afiq Irfan bin Abdul Hafiz. Student ID saya 2024212698. Mungkin kedengaran seperti gurauan, tapi ia sebenarnya fenomena yang sangat membimbangkan. Ia merujuk kepada gangguan kognitif akibat terlalu banyak terdedah kepada kandungan digital seperti video pendek dan hiburan ringan yang tidak mendatangkan sebarang faedah. Bila otak kita terlalu biasa dengan rangsangan pantas dan ringan seperti TikTok, Instagram, YouTube, ia mengakibatkan otak kita menjadi malas untuk fokus, lambat untuk berfikir dan juga mengurangkan daya ingatan seseorang. Ini bukan sahaja menjejaskan pencapaian akademik, tetapi juga kesihatan mental dan juga hubungan sosial sesama insan. Oleh itu, dalam perkembangan ini, kami akan membincangkan punca, kesan dan juga langkah pencegahan terhadap fenomena brain rot yang semakin berleluasa di zaman ini, terutamanya di dalam kalangan remaja di Malaysia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Pernah tak korang rasa susah nak fokus, cepat bosan, otak rasa macam berat je? Kalau pernah, mungkin korang tengah alami apa yang orang sekarang panggil sebagai brain rot. Kami dah buat satu soal selidik dengan 50 orang responden dan 64% daripada mereka setuju bahawa masa skrin yang berlebihan adalah punca utama brain rot ini. Tak heran pun kita bangun pagi terus tengok telefon, nak tidur pun masih scroll TikTok. Dah macam rutin harian. Salah satu punca utama brain rot ialah ketagihan kandungan segera. Platform macam TikTok guna algoritma yang sentiasa tunjukkan video yang kita suka. Lepas satu video, keluar lagi satu. Kita pun terus scroll. Lepas tu, ada juga pengaruh rakan sebaya. Kawan-kawan ajak buat cabaran TikTok, ikut trend yang pelik-pelik. Kita pun buat sama sebab tak nak ketinggalan. Walaupun sebenarnya tak berfaedah pun. Ada juga yang sejak kecil lagi dah bebas guna gadget tanpa kawalan. Bila ibu bapa tak tetapkan had masa, kita pun jadi terbiasa dengan skrin sampai susah nak berhenti. Dan yang lagi merisaukan, ada 14% responden yang kata mereka tidur lewat sebab asyik scroll media sosial. Akibatnya, otak jadi letih keesokan hari. Bukan tu je, 8% daripada responden langsung tak buat aktiviti fizikal. Semua masa dihabiskan dengan telefon dan gadget. Sebenarnya, semua ni berlaku sebab otak kita alami dopamine overload. Otak kita dah terlalu biasa dengan benda-benda yang beri keseronokan cepat. Sampai kita dah tak rasa seronok bila buat benda biasa macam baca buku, bersukan atau lepak dengan keluarga. Jadi, kesimpulannya, brain rot ni bukan sekadar istilah viral. Ia pertanda bahawa kita perlu ubah cara hidup. Tak salah nak guna media sosial, tapi kita kena tahu hadnya. Jom, mula kawal masa skrin, jaga kesihatan mental dan hargai dunia sebenar. Sekian, terima kasih. Gunakan skrin secara bijak, bukan secara berlebihan. Sekarang, mari kita teruskan dengan kesan-kesan brain rot. Kesan brain rot ini bukan sahaja dapat dikesan pada otak, malahan ia juga boleh memberi kesan kepada emosi, fizikal, sosial dan akademik. Berdasarkan dapatan kajian yang telah kami buat sebelum ini melalui kajian soal selidik yang mempunyai 50 orang responden, sebanyak 54% responden kami berpendapat bahawa individu-individu yang terkesan pada brain rot ini akan mengalami ketagihan skrin di mana mereka tidak boleh berenggang dengan telefon mereka. Kemudian, sebanyak 24% para responden kami berpendapat bahawa individu-individu yang terkesan dengan pengaruh brain rot ini akan mengalami kemerosotan sosial di mana mereka tidak akan selesa untuk bercakap dengan orang di sekeliling mereka. Yang lebih teruk, individu-individu yang terlibat dengan pengaruh
Brandroid ini akan mengalami gangguan tidur, sekaligus akan mengganggu prestasi akademik mereka. Jadi, kita boleh bersetuju bahawa fenomena Brandroid ini telah membawa pelbagai kesan-kesan buruk kepada generasi kini. Jika fenomena ini tidak dapat dikawal dengan teratur, remaja akan menjadi lebih pasif, murung dan tidak produktif. Hubungan sosial antara mereka juga pun akan menjadi semakin renggang. Bayangkan, masa depan generasi kita ini hilang disebabkan hanya fenomena Brandroid ini. Jadi, marilah kita sama-sama mengatasi masalah ini. Namun begitu, Brandroid masih boleh dicegah dengan tindakan kolektif dari setiap individu, keluarga, sekolah dan masyarakat. Antara langkah pencegahan yang kami cadangkan ialah, yang pertama, kita perlu menghadkan masa skrin seperti cadangan pakar, iaitu maksimum 1 hingga 1.5 jam sehari untuk para remaja menggunakan telefon mereka. Yang kedua ialah melayari literasi digital. Remaja perlu tahu beza antara kandungan bermakna dan kandungan yang membazir masa. Langkah pencegahan yang ketiga ialah aktiviti fizikal dan rekreasi di luar, kerana senaman dapat meningkatkan neurogenesis dan memperbaiki fungsi otak. Yang keempat adalah remaja perlu mendapatkan tidur yang berkualiti dengan cara menghadkan penggunaan skrin sebelum tidur. Langkah yang kelima ialah remaja perlu melakukan interaksi sosial sebenar. Hal ini kerana daripada 50 responden kami yang telah menjawab soalan selidik, 86% responden bersetuju bahawa interaksi dunia nyata mampu mengurangkan kesan Brandroid. Dan yang keenam adalah peranan ibu bapa. Ibu bapa perlu memantau dan memahami bahawa dunia digital anak-anak, mereka tidak boleh sewenang-wenangnya menyerahkan 100% teknologi kepada anak-anak mereka. Jadi sebenarnya, kita tidak perlu membuang media sosial, tetapi kita perlu menyeimbangkan dunia maya dan dunia sebenar. Bagi penutup, Brandroid bukan sekadar istilah viral di internet. Ia adalah fenomena sebenar yang memberi kesan kepada kesihatan mental dan masa depan generasi muda. Dan kita bukan tempat sampah maklumat. Ia perlu dijaga dan diasah dan dilindungi. Jika kita terus lalai, Brandroid boleh menyebabkan kita hilang tumpuan, motivasi, bahkan kehilangan hubungan dengan dunia sebenar. Itu, marilah kita semua pelajar, ibu bapa, guru dan masyarakat bersatu dalam menangani fenomena ini. Gunakan teknologi secara berhemah, hiburan tidak salah, tetapi biarlah ia seimbang. Pulihkan fokus kerana masa depan bermula dari dalam fikiran. Sekian sahaja pembentangan daripada kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian anda. Kami mengharap video ini dapat membuka mata dan manfaat kepada semua. Harap ilmu yang disampaikan dapat dimanfaatkan. Sekian, terima kasih.